Pukul dia seperti selimut kerana kita adalah lelaki harapan dunia. Pak Awang cuma nak mengalihkan rumah tu dari hutan ke kampung untuk anak perempuan dia. Saya dapati dalam cerita ni dia banyak lapis. Saya rasa ini tanggungjawab yang besar dan saya bukan sekadar bekerja berdasarkan apa yang ditulis di naskah. Tak, I say oh no, it cannot be. Saya betul-betul kena jadi Pak Awang. Wan Hanafisu dia bukan sahaja seorang pelakon yang hebat. Persembahan dia dapat mempengaruhi pelakon-pelakon yang lain sehingga prestasi mereka semua menjadi lebih baik kerana dia. Pak Awang, Wan Hanafisu. Bila kita bermain, kita dapat rasa. Kami seperti tak berlakon. Yang ini yang menariknya apabila bersama dengan Liu Sai Tak sebab dia wujudkan situasi-situasi yang sangat natural. Sebab dia sangat-sangat memahami dan mendalami watak Pak Awang ni sehingga dia menjadi Pak Awang. Saya beritahu Sentat, I think saya dah obses. Dan apa saja cadangan saya nanti datang bukan cadangan Wan Hanafisu, itu cadangan daripada Pak Awang.